Zaman darurat, satu tempoh selama 12 tahun yang meninggalkan parut yang sangat mendalam pada negara kita. Tapi, pernah tak kita terfikir di sebalik semua kisah pertumpahan darah ni, ada satu cerita yang agak pelik bagaimana sebuah konflik yang begitu kejam sebenarnya menjadi bidan kepada lahirnya negara Malaysia? Bunyi macam tak logik kan? Inilah persoalan besar yang akan kita cuba rungkai. Macam mana sebuah perang gerila yang ganas, yang sepatutnya memecah belahkan kita, tapi entah macam mana secara tak langsung ia memaksa pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu. Jom, kita bongkar sama-sama. Okey, kita mulakan dengan yang asas dulu. Apa sebenarnya zaman darurat ni? Senang cerita, ia adalah perang gerila selama 12 tahun. Di satu pihak, kita ada pasukan Commonwealth British dan pasukan tempatan. Di pihak lawan pula, Tentera Pembebasan Nasional Malaya ataupun sayap bersenjata Parti Komunis Malaya. Perang ini bukan sekadar siri pertempuran dalam hutan tau. Ia sebenarnya adalah satu kuasa besar yang telah membentuk negara kita, meninggalkan kesan yang kita masih boleh rasa sampai ke hari ini, baik dari segi politik mahupun dalam kehidupan seharian kita. Jom kita lihat bahagian politiknya dulu. Kat sinilah ceritanya jadi sangat-sangat menarik. Sebab dalam kekalutan dan kemusnahan perang inilah benih-benih sebuah negara baru mula bercambah. Pihak British ni, dari awal lagi diorang dah sedar, guna kekuatan tentera semata-mata memang tak akan cukup nak kalahkan gerila komunis. Kunci kemenangan yang sebenar adalah untuk menawan hati dan minda rakyat. Macam mana caranya? Mereka kena tawarkan sesuatu yang lebih baik. Dan ini memerlukan satu anjakan politik yang memang radikal. Salah satu langkah paling drastik yang mereka ambil ialah melonggarkan syarat kerakyatan. Cuba kita tengok angka-angka ni. Bukan sikit-sikit ya. Seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India diberikan kewarganegaraan. Ini bukan sekadar bagi dokumen tau. Ini adalah satu langkah strategik untuk mendapatkan kesetiaan mereka dan pada masa yang sama memotong sokongan rakyat kepada komunis. British juga perlukan suara alternatif untuk masyarakat Cina selain daripada komunisme. Jadi, mereka galakkan penubuhan parti politik macam MCA pada tahun 1949. Tujuannya sangat jelas, untuk bagi satu platform kepada masyarakat Cina supaya mereka boleh bekerjasama dengan kerajaan, bukannya menentang kerajaan. Dan inilah ironi yang paling besar sekali. Keperluan untuk menentang musuh yang sama ni sebenarnya telah memaksa para pemimpin dari pelbagai kaum untuk duduk semeja dan bekerjasama. Dari sinilah lahirnya Parti Perikatan. Kemenangan besar mereka dalam pilihan raya 1955 tu dah jadi macam bukti yang paling kukuh kepada British yang Melaya dah mampu bersatu. Dan ini telah mempercepatkan lagi proses kemerdekaan kita. Tapi setiap cerita ada dua sisi kan? Pembentukan negara kita ni datang dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Sekarang, mari kita lihat pula sisi gelap darurat. Segala kos dan penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Cuba bayangkan kos dia. Setiap hari, pentadbiran British bakar duit lebih kurang $250,000 semata-mata untuk membiayai perang. Satu jumlah yang astronomical pada zaman tu. Kalau kita tengok sebulan pula, kosnya boleh cecah sampai $10 juta. Duit yang sepatutnya boleh diguna untuk bina sekolah, hospital, jalan raya. Sebaliknya, semua habis untuk peluru dan senjata. Pembangunan negara kita jadi terbantut. Bagi orang biasa pula, hidup masa tu ibarat mimpi ngeri. Pekebun dan pelombong setiap hari hidup dalam ketakutan, risau diserang. Pengeluaran makanan jatuh merudum. Jadi harga barang keperluan pun melambung tinggi. Nak bergerak ke sana sini pun susah sebab sekatan ada di mana-mana. Kehidupan seharian memang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu strategi British yang paling berkesan tapi juga paling kontroversi ialah penubuhan kampung baru. Lebih 1/2 juta orang, majoritinya berketurunan Cina, dipindahkan ke perkampungan yang dikawal ketat. Dari segi ketenteraan, ia memang satu kejayaan. Tapi dari segi sosial, ia telah membina satu tembok fizikal antara kaum yang kesannya mungkin kita masih boleh rasai sehingga ke hari ini. Dan sudah tentulah, harga paling mahal yang dibayar adalah dengan nyawa. Angka-angka ni bukan sekadar statistik tau. Di sebalik setiap nombor ini, ada keluarga yang kehilangan orang tersayang. Ada impian yang musnah. Lebih 2,400 nyawa orang awam telah terkorban dalam konflik ni. Inilah tragedi sebenar darurat.
Garis masa ni menceritakan segalanya. Darurat bermula pada tahun 1948, tapi perhatikan betul-betul. Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957. Maknanya 3 tahun sebelum darurat tamat secara rasmi pada tahun 1960. Ini menunjukkan yang kemerdekaan itu sendiri adalah sebahagian daripada strategi untuk menamatkan perang. Jadi, selepas semua ini, apakah legasi yang ditinggalkan oleh zaman darurat? Kesannya amat kompleks, ibarat gema dari masa lalu yang terus berbunyi sehingga ke hari ini. Petikan ini merumuskan segalanya dengan begitu tepat. Darurat ini satu paradoks. Di satu sisi, ia memaksa kita untuk bersatu. Tapi di sisi lain, cara kita mencapai kemenangan itu telah mewujudkan jurang antara kita. Kedua-dua perkara ini berlaku serentak. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan. Zaman darurat telah melahirkan sebuah negara. Tapi kita sama sekali tak boleh lupa akan harga yang perlu dibayar. Ia adalah sebuah kelahiran yang dibasahi dengan darah, air mata dan pengorbanan yang amat-amat besar. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Sejauh manakah legasi darurat yang bercampur baur ini, legasi perpaduan yang dipaksa dan perpecahan yang diwarisi masih membentuk cara kita melihat antara satu sama lain, cara kita berpolitik dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia pada hari ini.